Sini je lah. Ada emergency. Oh, kurang. Dah pasal? Mama aku tak terbagi ais sama ayam gulung tadi. Tak datang kedai mana dapat kak. Kena datang kedai. Oh dapat ayam gulung sama ais. Oh kau tahu Im kedai tu Im? Aku nampak tadi. Oh berarti apa ni? Golek. Oh. Tak guys, kita kat mana guys? Menara Kembar Kuala Lumpur cakap. Kita lepak di Menara Kembar. Nah, nampak cuy, senang kerja senang, tapi penat. Tak bersenang sangat lah. Saya pun betul lah tu. Sawadikap. Senang tak senang sangat lah. Letih wi. Cantiknya, cantik lah. Wah, masih kita diajak. Yalah, pastilah diajak. Tapi Hafiz live tak lama ni ke? Bateri saya tak ada ni. Bateri saya tengah sikit. Ramai gila Kelantan. Aku cakap dengan Hafiz tadi kau dalam kau cakap pasal Kelantan tu. Colek cik senang. Makan colek tau. Makan colek. Tak tahu lah kita. Kita makan. Bah putih kita nak makan. Event. Okay, sekarang ni aku isi meja. Kita ambil makan. Mana yang lain? Duduk dulu lah. Bukan. Sedang sate. No, begini bagus. Ni. Meja satu malam ni berapa? Banyak gila. Tu ada lot kosong. Sewa lah. Bah, meja penuh. Panggil nombor pakai stiker man. Gila lah kedai dia. Bapak ramai tu. Macam ni. Mana diorang? Meja tak ada. Diorang tengah ambil makanan. Kita duduk dulu cari meja. Bah, dia boleh buka meja kat sini lagi tak? Ni habis ni, habis sudah ke apa? Kita ramai cuy. Dan di situ jalan pilihan kita kalau ada budak. Budak Sarji. Mana? Ya? Ni, pakai topi. Ni gorgeous tak silap. Nampak pakai topi ni. Bukan ni. Siapa ni? Tak kenal ke? Tak kenal. Sarji juga ni. Vertikal lah kat situ. Ni. Meja dapat berada ni. Kita tak dapat meja. Ni depan ni ramai-ramai macam nak gerak lah. Ni. Tak kenal. Ni ada.
boleh buka meja kah? Ada meja lagi kan? Tak tahu. Tak bawa. Bawa lah. Kita ada kursi siling kan? Buka lah. Ha. Duduk kat sini awal. Kita Bukan unik kursi bulat. meja pun kita ada kan? Lain daripada lain lah kita ni. Betul juga kan? Tapi view dia cantik lah. View dia dapat menara. Nampak lah menara tu sikit dekat ujung tu. Awak kat bawah belakang tu. Nampak? Saya pegang je menara kembang. Tada! Betul lah dia tak ramai gila weh kat sini. Sumpah. So aku dah panggil meja dah. Ada meja. Saya. Wah tak terasa tadi. Lepas tu dia pergi kat beratur magang. Takkan kita tak pergi ke. Boleh tambah satu lagi bang? Ya bang. Oh dapat meja. Kalau takut ni. Tak suka. Ada yang tak okey. Dia pun satu. Ha? Dia satu. Kena ni kena racun lah. Bunda Alfi, thank you. Duduk kali dah, kali dah. Bunda, thank you Bunda. Makasih Bun. Tadi juga ya. Nampak view kat sisi. Tadang. Awak tu tak. Tak berapa tarik. Satu duduk satu. Jet. Main lagi. Banyak main tu. Main lagi. Main lagi. Bunda, thank you Bun. Terima kasih Bun. Semoga dilimpahkan rezeki selalu Bun. Dimudahkan segala usaha dunia akhirat. Akila, thank you Akila. Akila, thank you. Oh ya Akila, Aina. Alamak, saya salah tekan invitation lah pula. Saya tekan dekat siapa tu tadi. Hai bang, hai. Diorang tak nampak ke? Siapa? Dia tengah ambil makanan kan? Oh ya. Ya. Tu diorang berdiri. Mana? Tu. Oh tu. Kami sini kat sana. Kawanku ibuku banyak juga ya. Oh, handsome je. Lagi tiga. Syafiq Azhari. Mana dia handsome? Mana dia handsome? Mana ambil ni sebenarnya? Tak apalah. Tak apalah. Tak apalah. Anaknya Ibu Tukini bosku. Oh, anaknya Ibu Tukini. Halo. Hai. Tu nak kurus. Dia nak datang. Kita ambilkan dua. Tak bang. Minta abang. Dua kurus. Dua. Dah aku sudah suruh budak aku ambil. Ya. Tempat ini ya. Ini nak letak foto pakai bank. Salam kenal semua ibu-ibu. Terima kasih, bang.
Apa nak beritahu apa? Beritahu apa lagi you hantar? Sampai tahu apa? Kat bank lagi you hantar kat stesen berhabis. Ai, apa-apa. Air. Ais lah. You ambil RM1 lagi you bagi air pagi. Ai. Teh ais. You tahu apa? Oh, dah ikat lagi. You ambil. Dia tak boleh lah. Oh. Assalamualaikum, Ai. Ai. Tengok Ai. Tengok Ai. Tengok Ai. Tengok Abang Alun jap. Tengok Abang Alun tak? Tangan dua je. Itulah, kena ramai juga. Tangan dua je. Dia nak ini. Makanan? Macam Razif selalu pun. Saya punya bateri tak banyak ni guys. Bateri saya dah tinggal sikit dah. Saya tadi tak charge handphone kan. Tadi berniaga tadi lah. Acok handsome. Boleh kenalan ke? Boleh. Boleh. Nampak wajah panas sangat adik. Penat kak? Penat. Sebab saya tak cukup rehat. Tadi semalam saya tidur lambat. Bangun pagi. Kenapa dia orang tak ikut? Kenapa nak kat air banyak-banyak? Pagi ni nak tangan dua je. Kenapa? Kenapa? Siapa besar kau? Air. Tangan dua. Makan tu. Bukan. Ais. Order je. Order kat mana? Kita dah elok juga. Order sini ke? 2,000 buat stand jap. Kau pernah nampak bahu aku ni macam stand ni? Uish. Dekat sangat tapi. Dekat. Ramai orang tengok dekat. Apa yang itu? Iya, aku punya rambut ni, bah. Kopi aku mana? Kopi aku mana? Ha? Kopi mana? Kopi aku. Kopi aku. Kau yang hitam ni. Kopi Kopi aku. mana? Di kereta. Solek nombor 106. Dia zoom muka Naim. Ha? Depan je. Kalau abang tahu mana kat sini tak. Ramai. Saya tadi kat sana dah tadi. Saya solek. Oh, nak colek ke? Solek nombor 105 Solek ni. dengan 126 ya. Oh. Dah ambil dia goreng pula. Bukan dah siap. Cukup tak? Banyak kan? Suka baik ko. 4 ekor. Set dua. Oh my god. Cukup rasanya. Bah, 4 ekor ikan gila. Aku je satu. Makan lah. Tak cukup ambil lagi. Nah. Oh ni aku dah pakai skirt. Lepak ah. Tak cukup. Kita ambil air satu jenis betul semua. Satu jak. Kalau ada. Oh, air kat sini. Boleh nak sewa tapak lagi boleh ke? Tanya akak tu. Tak, dia kena